Ni antara playground paling tinggi dekat Malaysia, 7 tingkat tau. Dari sini mungkin nampak biasa, tapi rupanya dekat bawah ni ada lagi floor dia. Tengok ni. Yang cantik macam Fairy Castle ni, playground terbaru dekat Sunway Velocity. Kalau korang rasa dah besar, dekat atas tu, tunggu sampai korang tengok. Sebenarnya entrance dia ada dekat bawah ni tau. So kalau boleh tengok, signage ni level 3. Ni entrance dia. Tapi dekat level 4 ni ada playground dia, dan atas tu level 5. So basically ada 3 tingkat untuk orang dewasa. Kalau ikut level mall 3 tingkat, tapi playground kan dia buat half, ikut saiz kanak-kanak. So ada 7 tingkat tau. Tinggi kan? Dia orang pakai konsep Jack and the Beanstalk tu. Memang kenalah panjat memanjat ni. Kalau korang nak try playground baru ni, ada dekat Jungle Gym Sunway Velocity. Beli tiket dah mudah dah. Kalau tak nak pergi kaunter, dia orang ada kios. Playground nak kena panjat tinggi-tinggi ni memang penat. Tapi yang best dia bila turun tu, confirm slide memang panjang-panjang. Laju pula tu. Setiap tingkat ni pula ada permainan dia. So waktu panjat tu tak adalah bosan sangat. Dekat atas sekali ada mainan yang relax sikit. Mainan masak-masak, sandpit, alat muzik. Tapi untuk parents yang tak larat nak ikut sampai ke atas ni, boleh je duduk dekat bawah. Makanan pun dia orang ada jual. So tak payah susah-susah nak keluar dah. Harga pun tak adalah mahal sangat. So korang bolehlah try Jungle Gym, baru sangat buka dekat Sunway Velocity KL.